perkataan ni kita dah tahu. Dan ini kita sepatutnya dah tahu dhamir muttasil. Na mana apa? Kami. Ni doa untuk ramai ke seorang? Ramai. Okey, sekarang ni kita nak ubah dhamir muttasil saja. Ni jangan ubah. Ya? Sekarang ni nak buat exercise ni ya. Pegang baik-baik noh. Apa yang nak dipegang kuat-kuat? Dhamir muttasil sahaja. Yang ni jangan ubah. La taj'al, kekal. Okey. Macam mana nak sebut? Janganlah engkau jadikan. La taj'al. Ini jangan ubah. Janganlah engkau ya Allah jadikan. Janganlah engkau ya Allah jadikan dia lelaki. La taj'al hu. Ini kalau nak doakan orang lelaki. Janganlah engkau jadikan dia. Ya? Janganlah engkau jadikan mereka berdua lelaki. La taj'al huma. Ya? La taj'al huma. Ini dhamir muttasil. Diagram warna apa nak pakai? Warna muttasil. Warna pink yang titik-titik, popular, ataupun muka surat 17 yang dipanaskan ini. Yang muttasil yang kita buat tadi, jangan pegang ini pada diagram kuning. Akan keliru nanti. Pegang dhamir muttasil dan isim popular yang bertitik-titik tu ya. Ataupun muka surat 17 semula. Sekarang ni exercise kita ialah janganlah engkau menjadikan. Ini jangan ubah La taj'al. Yang kita nak ubah ialah dhamir yang muttasil hu. Boleh? Tapi bila digabungkan nanti dia bersambunglah. Dia akan la taj'al. Ini supaya kita orang belajar bahasa Arab ni nampak. Jangan nampak seketul dia macam ni. Ya, ada 3 ketul ni. La, lepas tu taj'al, lepas tu ya, okey. Semula macam mana nak sebut? Janganlah engkau ya Allah jadikan. La taj'al. Janganlah engkau jadikannya. La taj'alhu. Jangan kau jadikan mereka berdua. Jangan kau jadikan mereka. Ya. Pegang kuat-kuat tu nak. Dhamir muttasil titik-titik tu atau muka surat 17 yang dipanahkan. Janganlah engkau jadikan dia perempuan. La taj'al. Jangan kau jadikan mereka berdua perempuan. Jangan kau jadikan mereka semua. Jangan kau jadikan, kau tak dapat. Itu exercise itu tak boleh berlaku. Janganlah engkau jadikan aku. Ni ke ya? Ni. Siapa kata ni angkat tangan? Berani yang angkat tangan ni? Cuba. Kenapa ni? Sebab dia melekat dengan fi'il. Ni fi'il kan? Kan kita kata dia fi'il mudhari', mesti guna ni. Janganlah engkau jadikan aku macam mana? La taj'alni. Janganlah engkau jadikan kami. Inilah dia. Ya, ada 2 perkataan tu. La taj'al, 3. Jangan engkau ya Allah jadikan kami. Okey. Apa perkataan selepas dia? Ma'a. Okey. Ma'a ini termasuk dalam kumpulan isim popular yang dikatakan isim zaraf. Zaraf maknanya bersama. Itu menunjukkan masa ke tempat. Kalau menunjukkan masa dipanggil zaman dalam isim popular. Kalau menunjukkan tempat, zaraf makan. Ini tempat ke masa? Bersama. Bersama. Ada juga bersama masa Ada juga bersama tempat. Biasa tempat lah tempat. Ada tak jumpa ma'a? Dalam masa? Tak ada? Tak ada? Betul Kak Suriati? Tak ada. Tak ada.
Dalam makan? Tak ada juga. Okey, tengok muka surat belakang sekali. Yang sebenarnya memang saya tak masukkan dulu. Sekarang ni saya dah insaf, ya. Bahawa ma'a ini sangat popular digunakan dalam doa-doa dan Quran. Saya masuk di belakang, lampiran belakang, iaitu isim popular, iaitu isim zaraf, makan, yang terakhir belakang sekali, sampai tak ada muka surat. Selepas muka surat 450, selepas 450 ada isim zaraf di bawah, zaraf makan, iaitu perkataan yang terakhir sekali, ma'a. Zaraf makan, ma'a. Itu dia. Zaraf ni banyak tuan-tuan, tetapi setakat saya temui menunjukkan tempat, janganlah engkau menjadikan kami ma'a, iaitu bersama, di tempat, kalau siapa nak tambah pada diagram warna pink pun boleh jugalah, Isim zaraf saya tak bagi tahu semua, bila jumpa kita bagi tahu sebab dia banyak, Okey dah tuan-tuan. Apa makna ma'a? Bersama. Apa perkataan selepas dia? Al-Qawmi. Ini cakap Melayu tuan-tuan. Kaum atau kumpulan. Isim ke fa'il ke haraf ni? Apa tanda dia isim? Alif lam di pangkal lagi, baris bawah di hujung, ini alif lam dan baris bawah. Memang dia isim. Apa perkataan selepas dia? Az-zalimina. Apa makna az-zalimina? Yang zalim. Ramai ke seorang tu? Ramai. Sebab apa? Ada tanda ya, nun. Ini kita tahu dia isim ke fi'il dulu? Isim. Bila isim, kita mesti dapat memecahkan isim itu kepada jantinanya. Kalau lelaki disebut apa? Muzakkar. Diagram warna apa ni? Hijau. Muka surat 2. Muzakkar. Kalau perempuan dipanggil apa? Muannas. Ini dari segi dia punya jantina perkataan. Kemudian yang kedua, tuan-tuan mesti tahu bilangan dia berapa. Kalau satu disebut mufrad, kalau seorang. Kalau dua, kalau lebih pada dua, jamak. Itu muka surat 2, diagram warna hijau. Kalau seorang lelaki yang beragama Islam disebut Muslim. Isim boleh terima 3 baris. Mun, min, man, an, in, un, ban, bin, bun. Hujung dia tu 3 baris, Kalau bagi depan macam mana? Muslimun. Kalau baris bawah Muslimin. Dan kalau bagi atas boleh tak alif lam? Boleh, tapi jangan tanwinkan. Cuba taruh alif lam. Al-muslimu. Kalau bagi depan, cuba sebut bagi depan al-muslimu. Kalau baris bawah al-muslimin. Kalau bagi atas al-muslimah. Semua isim boleh terima alif lam, dan boleh ditanwinkan. Kalau dua orang lelaki yang beragama Islam, macam mana bunyinya? Muslimani ataupun Muslimaini. Kalau orang-orang lelaki yang beragama Islam, Muslimuna ataupun Muslimi. Tengok baris dia betul-betul, jangan silap baris. Muslimina. Kalau seorang perempuan yang beragama Islam, Muslimah. Itu kalau waqaf. Kalau bagi depan Muslimatun. Baris bawah kalau bagi atas begitu, Kalau dua perempuan yang beragama Islam, ta marbutah tu buka simpul dia
Dia panggil ta maftuhah, ta terbuka. Muslimatani ataupun muslimataini. Kalau perempuan-perempuan yang beragama Islam, muslimatun. Pilihan kedua, muslimatin. Dua pilihan tapi saya tu cara malas sikit. Takut dua-dua. Muslimatun atau muslimatin. Kalau kita nak tengok cara membariskannya, muka surat berapa? 55. Ya, bagus kakak. Dah hafal dah muka surat. Muka surat 55. Itu contoh dia macam mana nak menulis perkataan tersebut. Boleh tuan-tuan? Okey, muka surat 55. Itu cara menulis dia. 55. Semua dah jumpa? Dah. Ya saya. Alif lam tu boleh masuk dengan busana atau jamak? Boleh. Boleh. Ya. Okey, cuba sebut seorang lelaki yang beragama Islam. Muslim. Kalau dua orang, ataupun kalau jamak dia, ataupun apa makna muslimuna? Orang-orang lelaki yang beragama Islam. Nah, okey. Kalau seorang perempuan yang beragama Islam, muslimah. Dua orang, ataupun kalau orang-orang perempuan yang beragama Islam, muslimatun atau okey, sila buka muka surat 238. Nak tengok supaya nampak dia punya perjalanannya. 238. Jumpa? Cuba tuan-tuan tengok belah kiri. Kalau kolom pertama dhamir kan? Kalau kedua fi'il madhi, ketiga fi'il mudhari', pecahan tu. Keempat fi'il amar dan hujung sekali ialah isim. Jumpa tak isim? Okey, itu cara menjalankan isim. Nasir maknanya seorang lelaki yang menolong. Nasir. Jumpa? Dan dia boleh baris atas. Macam mana bunyinya? Nasirun bagi bawah, nasirin kalau baris depan. Macam tu isim seorang lelaki yang menolong. Kalau dua orang lelaki yang menolong, nasirani ataupun nasiraini. Kalau orang-orang lelaki yang menolong, ataupun seorang perempuan yang menolong, nasirah. Wakaf, matikan. Kalau nak bariskan macam tu, nasiratun, nasiratin, nasiratan, macam tu. Dua orang perempuan yang menolong, ataupun kalau perempuan-perempuan yang menolong, nasiratin ataupun ya. Cuba buka muka surat 243. Wa'idun dindan. Wa'id makna orang lelaki, seorang lelaki yang berjanji. 243 seorang lelaki yang berjanji, wakafkan wa'id. Kalau dua orang, wa'idani. Jumpa tak? Ataupun kalau orang-orang lelaki yang berjanji, ataupun seorang perempuan yang berjanji, wakafkan dua orang, ataupun perempuan-perempuan yang berjanji, ataupun ya. Sila buka muka surat yang senang-senang dulu ya. 250.
Perkataan ialah darib, daribun, dariban, daribin. Seorang lelaki yang memukul. Ya, disebut darib. Matikan kalau wakaf. Okey, cuba sebut seorang lelaki yang memukul. Darib, dua orang. Ataupun kalau orang-orang lelaki yang memukul. Ataupun seorang perempuan yang memukul. Dua orang. Ataupun perempuan-perempuan yang memukul. Ataupun okey, buka surat 251 Fatih, makna seorang lelaki yang membuka. Sebab tu disebut Sultan Muhammad Al-Fatih, kerana dia membuka kota Konstantinopel. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini Fatih, makna seorang lelaki yang membuka. Buka pintu ke, buka negeri ke, semua boleh. Okey, seorang lelaki yang membuka disebut Fatih. Kalau dua orang, Fatihani. Atau kalau orang-orang lelaki yang membuka, ataupun kalau seorang perempuan yang membuka, Fatihah pula ya. Orang ke tu? Jangan luwih semua orang je. Kalau surah lah. Apa makna surah Al-Fatihah? Yang membuka. Dia jadi pembuka kepada semua surah Al-Quran. Itu Fatihah. Okey, kalau dua yang membuka, perempuan. Ataupun kalau jamak dia, ataupun Fatihatin. Ya saya. Yang mengucapkan Fatih, apa tu dia? Fatihan. Yelah, kalau kakak nak Al-Fatihan tu, buat sebut je lah. Kali saya nak wakafkan. Jadi wakafnya Fa Alif dan Ham. Sama je. Kalau wakaf bagi atas tu Fatihah. Fatihah. Fatih. Confuse. Dia macam ni kak, ya. Kalau kakak nak sebut macam ni, macam mana nak sebut dia? Fatih. Kalau nak bariskan depan, nak bagikan bawah, Fatihin. Kalau nak bagi ke atas, Fatihan. Kalau confuse, bariskan saja. Tak confuse. Saya nak matikan sebab malas. Penat nak nyebut banyak-banyak. Sebab isim boleh 3 baris. Han, hin, hun, tan, ten, ton, ban, ben, bun. Sebab tu kita belajar tanwin di hujung tu. Isim boleh menerima 3 baris. Kalau kakak confuse, kakak apa? Kakak sebut semua-semua tu. Ya? Dalam mana isim. Ya? Dalam mana isim yang dah belajar itu. Okey. Sekarang kita jumpa perkataan ni kan? Ini tanda mufrad ke jamak ni? Jamak, iaitu bertambahnya huruf ya nun. Bermakna kalau seorang lelaki yang zalim, macam mana tuan-tuan nak sebut? Kalau ada alif lam lah, Az-zalimu bagi depan. Kalau bagi bawah, kalau bagi atas, kenapa tak tanwin kan? Ya, sebab ada alif lam, tak boleh tanwin. Kalau dua orang lelaki yang zalim, Az-zalimani. Ataupun kalau orang-orang lelaki yang zalim, ataupun inilah orang-orang lelaki yang zalim. Tapi sebab dia jadi sifat kepada al-qaum, kaum tu dah memang orang dah, ramai orang-orang. Az-zalimina, yang zalim. Tak payahlah terjemah kaum yang orang-orang lelaki yang zalim. Ya, jadi tak faham bahasa Melayu pula lah jadinya nanti. Ya, kaum yang zalim. Okey, kalau seorang perempuan yang zalim macam mana? Az-zalimah. Kalau bagikan depan, Az-zalimah, Az-zalimatu. Kalau bagi bawah, kalau bagi atas, tak boleh tanwin sebab ada alif lam. Okey, kalau dua perempuan yang zalim, Az-zalimatan,
Ini ataupun ya, kalau perempuan-perempuan yang zalim az-zalimah. Ui, sedapnya tun. Ya. Ada alif lam tak boleh? Zalimin. Cakap kuat-kuat lah tu. Lagi kuat, lagi terselah. Kalau ada alif lam tak boleh. Macam mana perempuan-perempuan yang zalim? Az-zalimah tu ataupun ya, betul. Saya ingat ada 10 lagi tadi. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Rabbana la taj'al. Janganlah engkau. Engkau tu siapa? Allah. Jadikan. Kami, iaitu kita yang berdoa, ma'a al-qawmidh zalimin. Ya, bermakna kalau kita nak berdoa untuk sendiri, macam mana? Rabbi. Okey, itu kemahiran dhamir muttasil. Tapi kalau susah-susah baca Rabbana semua boleh terima ya. Ini untuk exercise supaya kita mahirkan. Macam mana? Wahai Tuhanku, ya Rabbi, janganlah kau jadikan la taj'al. Sabar. Tak boleh nak buat exercise dah macam tu. Janganlah engkau jadikan la taj'al aku pandai ma'al qaumidh zalimin. Ya, bersama dengan orang yang zalim disebut ma'al qaumi al-zalimin. Okey, tuan-tuan, cuba kita pindah kepada doa yang seterusnya. Okey, apa doa dia? Rabbana. Apa makna Rabbana? Wahai Tuhan kami. Saya tak payah ulang dah Wahai Tuhan kami. Rabbana. Ada berapa perkataan ni? 3. 2 tapi 1 tak nampak, iaitu ya Rabbana. Wahai Tuhan kami. Apa perkataan selepas dia? Afrim. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu ini fi'il amar. Kalau kita nak tengok fi'il amar fi'il amar, tengok hujung. Warna kuning. Muka surat 3 ya? Betul kan? Muka surat 5, kuning. Cuba tuan-tuan tengok fi'il amar yang hujung dia baris mati. Cuba tengok dhamir dia. Ya? Betul anta Tak ada terkeliru Okey, tengok hujung dia mati. Lurus anta. Anta makna apa? Engkau. Ya? Makna afrik itu ialah limpah. Penuhkan, limpahkan. Okey, atau penuhkan. Limpahlah cakap Melayu dia. Limpahkan. Macam mana nak terjemah bahasa Melayu kalau merayu? Limpahkanlah. Itu cara terjemah fi'il amar. Limpahkanlah oleh. Ini yang ni kita nak terjemah anta. Anta makna apa? Engkau. Sebab engkau ni adalah ganti nama diri. Kita kena pulangkan kepada siapa punya diri engkau tu? Allah. Sebab tu kita kata limpahkanlah oleh engkau ya Allah. Limpahkanlah oleh engkau ya Allah. Nampak tak anta kat sini? Tak. Tetapi dengan kita belajar bahasa Arab, tengok kita punya fi'il amar kalau mati mesti ada anta yang tidak disebut di sini. Sebab tu kita akan terjemah limpahkanlah oleh engkau. Baru kita dapat engkau tu ialah Allah. Afriq. Perkataan yang selepas dia tuan-tuan sangat maklum kerana dia sangat popular. Cuba keluarkan 2 perkataan ni. Sebut betul-betul. Ala. Apa makna ala? Atas. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf jar. Apa perkataan selepas dia?
Ada Sabtu. Ya? Ada Sabtu bukan dua ya. Mana? Alaina. Tak ada sabdu. Ini mati. Okey. Matikan. Alaina. Okey. Kita kena ambil amal tu. Belum belajar. Sekarang ni sebab tu saya terus bagi tahu fi'il amar. Jadi saya cuma nak tunjukkan kalau fi'il amar hujung dia mati, mesti dhamir dia anta. Cara nak mengenal dia sabar. Saya baru perkenalkan fi'il apa tadi? Madi. Mahirkan fi'il madi satu-satu ya. Kalau nanti ajar semua nanti kakak tak datang pula. Mahir semua. Okey, sekarang ni saya nak tuan-tuan mahirkan penggunaan dhamir muttasil. Kalau perkataan ala digabungkan dengan perkataan dia ke atasnya, macam mana nak sebut? Alaihi. Ala ke alai? Dia sebutan dia alai. Bila sebelum dia mati nak bagikan bawah ke atas? Ini terpulang yang pada sebutan yang lebih fasih pada orang Arab. Alaihu ke alaihi? Hi Arab lah tuan-tuan tu. Kita sebenarnya memang Arab pun sebab 1600 perkataan bahasa Melayu tu daripada bahasa Arab. Memang kita ambil daripada bahasa Arab banyak ya, alaihi. Okey, cuba kita jalankan ni dulu. Ke atasnya lelaki alaihi, ke atas mereka berdua alaihima, ke atas mereka ke atas dia perempuan dia berdua alaihima, ke atas mereka semua alaihinna. Itu sebutannya lebih fasih ya. Ke atas kau berdua kamu semua, ke atas kau perempuan kau berdua kamu semua, ke atasku mula lah tu. Macam mana nak sebut? Ala campur ya mati macam mana? Alayya. Okey, nanti kalau nak doa seorang-seorang nampak macam mana? Rabbana afrigh alayya. Sebab alaina makna apa? Okey, kalau ke atasku macam mana bunyinya? Alayya. Kalau ke atas kami? Alaina. Okey. Apa perkataan selepas dia? Sabran. Itu cakap Melayu tak ya, terjemah. Apa nama sabran? Kesabaran. Sabran. Kesabaran. Isim ke fi'il ke haraf? Bersabar ni fi'il. Kalau bersabar itu fi'il. Kalau kesabaran isim. Kalau menulis fi'il. Kalau penulisan kalau berjalan fi'il. Kalau perjalanan itu kata terbitan kalau dalam bahasa Melayu bersabar ya perbuatan hati, tetapi ini bukan bersabar, ini kesabaran ya. Apa tanda dia isim? Tanwin ya. Okey, kesabaran. Lepas tu apa perkataan dia? Wa. Apa makna wa? Dan. Popular tak ni? Termasuk dalam haraf apa? Haraf ataf. Ada 4 yang paling kerap diguna. Wa makna apa? Summa, au, fa, lalu. Itu ya dalam diagram haraf popular. 4 tu mesti ingat betul-betul. Apa perkataan selepas dia tuan-tuan? Tawaffa. Lepas tu? Dia ada 2 perkataan yang dipecahkan tu. Perkataan pertama ialah tawaffa. Tawaffa. Yang ni saya tak dapat tolong hari ni. Sebab dia tanda dia tidak nampak Tanda dia tidak nampak. Saya nak bagi tahu ini fi'il amar. Pertama saya nak bagi tahu fi'il amar. Ya,
Lepas tu saya nak bagi tahu domer dia anta. Tapi bagi mati dia tidak nampak. Saya akan nampakkan kepada tuan-tuan suatu hari nanti. Ya. Kalau umur tuan-tuan panjang, umur saya pun panjang, kita jumpalah tu. Kalau tuan-tuan panjang umur, saya tak panjang, mengaji dengan ustaz. Ya. Mana baris mati dia? Saya kata dia anta, tanda dia baris mati ya. Tapi hari ni tak nampak, ada masalah ya. Yang paling penting, ini perbuatan dia mematikan. Mematikan, wafat, mewafatkan. Ya. Tawafat, perkataan wafat, ya, matikan. Kalau nak fi'il amar macam mana nak terjemah? Matikanlah anta oleh engkau. Ya, dia akan dapat macam tu, matikanlah. Ini perintah kan ataupun rayuan. Anta oleh engkau. Biasa diterjemah begitu. Cumanya anta, engkau ni adalah ganti nama diri. Semua ganti nama diri mesti pulangkan kepada yang punya diri. Kalau tak boleh faham dalam bahasa Arab. Kau tu siapa? Baru kita faham sebab kita sedang merayu kepada Allah. Matikanlah oleh engkau. Itu maknanya, apa perkataan yang digabungkan? Nah, maknanya kami. Boleh? Matikanlah oleh engkau ya Allah akan kami. Biasa diterjemah begitu Kalau mana-mana domer, ni domer kan? Domer yang muttasil muttasil dengan apa? Fi'il ke isim ni? Akan diterjemahkan akan. Biasanya. Makna matikanlah oleh engkau ya Allah akan kami. Itu bahasa tua lah tuan-tuan. Bahasa muda ni dah tak ada dah. Dia sebut tu. Kalau kita baca kitab tua akan ada. Siapa senyum-senyum tu, dia ada benda tu. Okey. Jadi matikanlah oleh engkau ya Allah akan kami. Boleh exercise untuk dhamir muttasil tak? Tapi doa ni bahaya kalau tak habis. Ya. Doa akan mati untuk orang. Matikanlah dia orang, matikanlah mereka berdua, matikan mereka. Doa ni sangat bahaya tuan-tuan. Kalau tak sempurna. Okey, cuba sebut. Ini contoh exercise saja Matikanlah oleh engkau akan dia lelaki tawaf. Ini wa ni tak payah sebut wa tu makna dan. Tawaf. Okey, matikanlah oleh engkau ya Allah akan dia, akan mereka berdua, akan mereka semua, akan dia perempuan, dia berdua, akan mereka semua. Okey, matikanlah engkau akan kau tak boleh kan? Okey, matikanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Tawafaya ke tawafai ke? Tawafa? Kenapa ni? Sebab dia melekat dengan fi'il amar kan? Gunakan ni. Mana nak suruh Allah matikan aku? Tawafa ni. Jangan sampai situ je. Ya? Yang kita minta matikanlah oleh engkau akan kami. Tawafana. Ini digabungkan Ini saya pecahkan. Dari segi tulisan memang bercantum. Apa perkataan selepas dia? Muslimina. Apa makna muslimina tadi? Orang-orang. Sebagai orang-orang Islam. Islam makna apa? Yang berserah diri, yang patuh tunduk kepada perintah Allah. Kalau seorang lelaki yang beragama Islam, macam mana? Muslim. Okey. Kalau dua orang, muslimani ataupun muslimaini. Kalau jamak dia muslimuna ataupun. Okey, cuba tuan-tuan terjemah semula. Rabbana afrigh
limpahkanlah oleh Engkau ya Allah, alaina, atas kami, sabran, ya, limpahkan kesabar. Kalau orang Melayu dia akan tangkap ni, limpahkanlah oleh Engkau kesabaran ke atas kami, ya. Wa tawaffa, oleh Engkau na muslimina, sebagai orang-orang yang berserah diri, sebagai seorang muslim, ya, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak berdoa seorang-seorang, okey, macam mana? Rabbana akan bertukar Rabbi pertama. Apa makna Rabbi? Maknanya ya Rabbi, wahai Tuhanku. Afril alaina akan bertukar alayya, limpahkan oleh Engkau kepadaku, ke atasku. Wa tawaffana, wa tawaffani. Ini mesti jadi seorang lah. Seorang tadi apa? Muslim. Tetapi ni saya nak bariskan atas. Dia adalah hukum tata bahasa yang kita akan belajar nanti. Bariskan atas, seorang lelaki yang beragama Islam, Muslim. Bagi atas, Musliman. Okey, kalau kita nak baca seorang-seorang begini. Cuba baca. Rabbi. Sabar. Satu-satu. Rabbi wa tawaffani musliman. Itu lelaki yang perempuan. Kakak lelaki ke perempuan? Kalau kakak perempuan, cuba kakak buat untuk membuktikan kakak perempuan. Ya, sila Kak. Rabbi alayya sabran wa tawaffani muslimah. Okey, boleh juga. Ya. Muslimah tapi bariskan atas, ya. Muslimatan. Nak senang, waqafkan. Wa tawaffani muslimatan. Matikanlah aku sebagai seorang perempuan yang berserah diri kepada Allah. Tapi ini sebab muslimin dalam Quran merangkumi lelaki dan perempuan. Doa ni boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, sebab perkataan dalam Quran biasa kalau merangkumi lelaki dan perempuan, dia akan sebut dalam bentuk lelaki, muzakkar, Kalau nak buat exercise betul-betul untuk menunjukkan doa khas untuk orang perempuan dia, bolehlah tukar wa tawaffana muslimat. Dia akan jadi muslimatin. Waqafkan muslimat, boleh. Tapi ini sudah memadai, ya, yang merangkumi semua doa-doa kita. Ustaz. Ya, saya. Ustaz, ada sahabat Ustaz lain tak? Ada doa-doa kalau tak boleh ubah. Betul Ustaz? Ayat Quran tu tak boleh ubah lah. Tapi yang kita Tapi kalau kita nak ubah, itu bukan ayat Quran lah. Mana doa, kita jadikan itu sebagai doa kita, ya. Ayat Quran memang tidak boleh diubah. Maksudnya kaitan pasal doa ni, sebab ada Ustaz tu dia kata Rabbi Srohali tu untuk dia sendiri. Habis tanya Ustaz doa untuk sendiri ke? Dia kata kata ini ayat Quran saya tak boleh ubah. Dia kata gitu. Yelah, ayat Quran memang tak boleh ubah. Ayat Quran tak boleh ubah. Tapi kalau kita jadikan doa, dia doa yang diambil daripada ayat Quran yang kita pakai, kita boleh, ya. Sebab sebahagian ustaz pun saya dengar, yalah, saya pun kena tengok juga beberapa orang ustaz yang alim, ya. Kalau dalam doa-doa permulaan tu dia akan ubah juga. Ada sebahagian doa apa ni, kalau Rabbishrahli sadri, dia akan ubahlah Rabbishrah lana, ya. Sadri akan jadi sudurana, ya. Wahlul 'uqdatan min alsinatina, dia akan ubah, ya. Okey, ada persoalan lain. Sekarang ni yang lebih penting saya nak ajarkan bagaimana perubahan
dhamir tadi yang sangat penting dalam penggunaan bahasa Arab. Aku kepada kami, ya. Maknanya kalau kita nak mendoakan orang lain, bolehlah. Matikanlah oleh engkau ya Allah akan dia lelaki, dia akan jadi wa tawaffahu. Tapi di sini ada sikit kemahiran untuk tukarkan seorang, dua orang, gamai. Besar sikit kerja dia. Ada soalan lain? Alhamdulillah. Faham ya? Alhamdulillah. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.